Ni sekarang ni kita tengah tukar satu kereta Toyota Alphard brake pad belakang. So kita kena setting dia punya brake. So kena buka pakai scanner. Tunjuk sikit Jan. So dia ada function dia untuk kita buka motor. So sekarang dah buka. Dah buka. So bawa ni buka. Ni dah release lah ni. Dah release lah. Boleh pusing lah. Penting ya buka pakai scanner sebab kalau ada case buka tak pakai scanner dia congkel. So pump ni kat dalam ni ada pump ni. Ada pump. Jadi getah tu dia congkel, bocor. Habis pump tu jam. Bahaya. Nampak tu. Okey, dah siap dah. Sebelah kanan dah siap. So dah pasang. Kita dah pasang. Okey, lepas pasang nanti kita akan release balik dia punya motor. Nanti dia akan release kan. Okey, so terima kasih atas perhatian Toyota Alphard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.